Hari dah nak senja, anak-anak ni sedang seronok bermain. Di sini tidak selamat untuk mereka. Betul, bahaya ni. Lari! Bom meletup! Cepat ke kiri! Stop! Cepat ke depan! Selamatkan diri! Cepat ke depan lah pesawat yang ada! Situasi begini sering terjadi di sini. Target mereka adalah orang awam yang tidak bersalah. Nyawa anak-anak ini jadi mainan kuasa besar dalam menguji cuba senjata canggih mereka. Penembak-penembak tepat negara haram itu menembak tanpa kasihan kepada rakyat Palestina, terutama anak-anak kecil yang bermainan di sini. Target tentera penjajah adalah orang-orang awam yang lemah dan tidak bersenjata. Ini sesuatu yang kejam oleh askar-askar negara haram itu. Pejuang-pejuang Palestin walaupun bersenjata tidak canggih, tapi azam dan tekad mereka amat besar dalam membebaskan tanah air mereka ini. Kita di Malaysia juga ada senjata canggih untuk sokong rakyat Palestin, iaitu dengan senjata doa kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Jumpa lagi dalam video seterusnya kami di Palestin. Pas sekarang, ikut kami, tak takut. Without a fight, you can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit